أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Saya muliakan ahli jawatan surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kesemua kita di dalam rahmat, perlindungan dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, antara amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh pula untuk kita baca ni adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Jadi mungkin kesemua kita ataupun majoriti daripada kita lancar doa ini. Fadilat daripada orang yang mengamalkan bacaan bismillah ini adalah Nabi SAW sebut di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, An-Nasai dan juga Ibnu Majah ataupun At-Tirmizi. Hadis ni status dia sahih lah. Nabi SAW sebut, ma min abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masai kulli laylah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim fayadurruhu syai'. Tidak ada seorang hamba pun yang membaca ini pada pagi setiap hari dan petang setiap malam. Maknanya dia baca tu pagi tu untuk hari tu. Jadi kalau dia baca lepas subuh, Nabi SAW apabila dia kata baca pagi, maknanya selepas subuh lah maksudnya. Biasanya boleh juga dibaca sampailah sebelum zuhur, itu masih lagi pagi. Tapi amalan-amalan yang sering dilakukan adalah selepas subuh. Kalau dia baca pagi itu, maknanya untuk seluruh hari itu, hari itu siang sampailah sebelum maghrib. Jadi dia baca itu untuk sampai sebelum maghrib. Dan dia baca petang pula. Petang ni bila? Petang ni lepas zuhur tu dah kira petang. Jadi kalau mungkin dia baca lepas asar ke, dia baca asar itu untuk malam dia pula. Baca ini 3 kali, salasu marrat, 3 kali, iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Baca lagi 3 kali. Dia baca pada waktu pagi untuk siang, baca pada waktu petang untuk malam. Fayadurruhu syai', maka tak ada benda yang boleh memudaratkan dia suatu apa pun. Yang meriwayatkan hadis ni adalah Aban. Aban adalah anak kepada Uthman. Uthman anak kepada Affan. Aban bin Uthman bin Affan. Jadi anak kepada Uthman bin Affan. Aban nama dia. Aban waktu meriwayatkan hadis ini, dia riwayat kepada seorang lelaki, beberapa orang lelaki lah. Okey. Dia riwayatkan kepada lelaki ini. Aban ini dia riwayatkan dalam keadaan dia ini lumpuh separuh badan. Asaba tarafa falij. Dalam bahasa Arab, asaba tarafa falij, badan dia lumpuh sebelah. Ataupun orang kita hari ni stroke lah sebelah badan, lumpuh sebelah. Lalu orang yang dengar Aban riwayat ni kata, kalau baca tak ada kena apa-apa musibah. Yang kau riwayat ni, engkau pun kena musibah, kan? Ma tanzur. Apabila lelaki tu duk tengok macam dia tak cakap apa-apa dekat Aban. Lalu Aban perasan, Aban kata, ma tanzur, apa yang kau tengok? Lalu Aban kata, ammal hadis kama haddastuka. Hadis itu macam mana aku dengar, macam itulah aku riwayat balik kepada kau. Tetapi Allah telah mentakdirkan aku tak baca yauma idzin, pada hari itu. Ada satu hari itu aku tak baca. Fayuqdillahu, agar Allah boleh
menentukan takdir dia ke atas aku. Hari tu aku terlupa baca, lalu kenalah aku stroke kan. Jadi begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi banyak riwayat hadis ni berkaitan dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. 3 kali ni sebagian riwayat kata lam yusibhu fuja'ata bala'in, dia tidak akan ditimpa bala yang mengejut. Sebagian riwayat kata. Jadi itulah antara fadilat ataupun kelebihan orang yang membaca bismillahilladzi sebanyak 3 kali. Bila? Pagi dan juga petang. Jadi kita cuba amalkan, cuba cari satu waktu kita zikir tu, kita masukkan juga zikir kita adalah bismillahilladzi. Bismillahilladzi ni kita masukkan sekali di dalam zikir kita. Orang kita dia bila dia amal bismillahilladzi ni tuan-tuan, sebelum makan durian kan. Jadi orang kita kan makan Nabi baca bismillah kan. Bolehlah nak baca pun, tak ada masalah kan, nak baca lah. Tapi bukan, sebenarnya kalau ikutnya bukan di situlah sebab dia tahu, dia makan benda yang dia tahu dia akan dia akan sakit makan buah tu dan sebagainya. Baik, sedikit mukaddimah berkaitan dengan doa Nabi SAW. Jadi kita sambung balik tuan-tuan pengajian kita di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Tajuk kita yang terakhir hari itu adalah berkaitan dengan kedudukan Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara kelompok-kelompok umat dan predikat mereka sebagai yang tengah-tengah. Maksudnya tajuk kita yang terakhir hari itu adalah cerita tentang kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, kedudukan kita mestilah di tengah-tengah di dalam masyarakat Islam yang ada ekstrim dan ada yang terlalu longgar. Kita di tengah-tengah, seperti mana umat Islam ini berada di tengah berbanding umat-umat yang lain yang sebelum daripada kita lah. Jadi dia bagi tahu contoh hari itu, di antara umat Islam ini di tengah-tengah di antara orang Yahudi yang ekstrim dan Nasrani yang longgar. Itu adalah tajuk kita yang terakhir hari itu. Apa contoh dia? Antaranya pada menyatakan hak Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi begitu biadab dengan Allah, dan orang Nasrani yang terlalu longgar dengan Allah. Hak-hak para nabi, ibadahnya, apa lagi, makan dan minumnya, hinggalah ke urusan kisas. Kisas balas balik. Yahudi kena buat kisas. Kita dan Nasrani, kita cerita itu Nasrani kalau kena tampar sebelah kanan, bagi belah kiri, turn the other cheek. Itu bahasa, memang itu adalah perkataan masyarakat di Amerika, di England tu. Kata orang buat salah kat dia, okay, turn the other cheek kan, bagi sebelah lagi kan. Kalau orang buat masalah kan dia, bagi lagi sebelah, bagi dia tambah lagi masalah kan. Taklah terlampau macam tu. Kita berada di tengah-tengah, di tengah-tengah, iaitu kita sama ada kita boleh hukum balas ataupun kita boleh ambil tindakan untuk minta dia bayar diat, ataupun kita boleh maafkan sahaja. Baik. Kemudian saya sambung sikit perenggan terakhir daripada tajuk tu. Dia kata kemudian penulis rahimahullah menyebutkan 5 pokok di mana posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah padanya adalah pertengahan di antara kelompok-kelompok umat ini. Jadi asas dia adalah kita di tengah-tengah daripada contoh 5 pokok ni, 5 pokok utama dia ataupun tajuk utama yang kita berada di tengah-tengah. Ini asas dia. Di mana kita berada di tengah-tengah itu? Pokok yang pertama, masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nombor 1 isu dia adalah di mana kita di pertengahan itu apabila cara kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini adalah tajuk yang paling banyak dibincangkan di dalam kitab ini. Bagaimana kita memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah.
Penulis rahimahullah berkata, fahum wasdun fi babi sifatillahi subhanahu wa ta'ala baina ahli ta'tilil jahmiyati wa ahli tamthilil musyabbah. Mereka itu, iaitu ahli sunnah wal jamaah, yang you kata you ahli sunnah wal jamaah itu, mereka itu, kata Syekhul Islam, di tengah-tengah pada bab menyifatkan Allah, bagaimana kita sifatkan Allah itu, di antara ahli ta'til. Siapa ta'til ni? Ta'til ni dia tak pakai apa yang Allah Ta'ala bagi tahu tu, dia tak pakai. Dia kata tak kena ni, tak kena yang ni, kita kena faham cara ni. Macam mana kita kata Allah kata dia bercakap, dia kata tak, bukan Allah bercakap, kan? Allah mencipta satu makhluk lain untuk bercakap dengan Musa, kan? Dia ta'til, dia tak pakai apa yang Allah Ta'ala. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah, di antara kelompok ni yang terlampau sangat sampai tolak apa yang Allah Ta'ala bagi tahu, terutamanya kelompok ini dipelopori oleh Al-Jahmiyah, golongan Jahmiyah ni tadi, wa ahli tamthilil musyabbah, dan ahli at-tamthil. Tamthil ini mencontohkan Allah pula. Ada yang terlampau dahsyat sangat sampai tak pakai apa yang Allah Ta'ala kata, dan ada yang melampau-lampau sangat pula tamsilkan. Sampai kita kata macam mana Allah bercakap, macam mana aku bercakap ni, macam itulah Allah Ta'ala bercakap. Yang tu tamsil, yang tu melampau sangat, melampau sangat pada mengisbatkan apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab Allah Ta'ala dah bagi tahu dah, laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak macam apa-apa pun. Yang ni melampau-lampau pula dalam menerima apa yang Allah Ta'ala bagi tahu. Bercakap macam mana? Macam tu, macam aku cakap ni. Yadullah, tangan Allah. Macam mana tangan Allah? Macam ni tangan. Yang ni tamsil, yang ni kufur, tuan-tuan. Dia boleh masuk dalam golongan kufur. Dia melampau-lampau sangat mensifatkan Allah Ta'ala. Jadi kita ahli sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah, sampai yang terlampau nak bersihkan Allah, sampai tolak ayat Allah, dan terlampau menerima sampai bagi sama pula dengan kita, makhluk pula samanya. Baik, kedua kelompok ini sama-sama ekstrim, ahli ta'til Jahmiyah dan ahli tamthil musyabbihah. Nombor satu, Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah. Dia orang ni bukanlah mengingkari, dia orang ini tak pakai, senang cerita, tak pakai. Yang ni Allah Ta'ala ni cakap ni bukan, yang ni maksud dia lah lain, ini kiasan sahaja. Jadi dia tolak tu, dia engkar, boleh dia engkar jugalah, tapi dia tak nak pakai apa yang Allah Ta'ala sebut. Bahkan yang ekstrim dari mereka mengingkari nama-nama Allah. Nama-nama Allah tu ada banyak. Huwar Rahmanur Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Antara nama-nama ni dia rasa tak boleh kot pakai nama ni, sebab nanti sama. Kata mereka tidak boleh bagi kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah. Antara mazhab di dalam ahli kalam ni, dia tak boleh nak terima Tuhan itu ada sifat. Dia, kalau kita letak sifat kepada Allah, penyayang contohnya, kita kata Allah itu penyayang, jadi kita pun penyayang, jadi Allah dah sama dengan kita. Jadi mazhab ni yang menyebabkan dia orang tolak apa yang Allah Ta'ala bagi tahu di dalam Al-Quran. Huwar Rahmanur Rahim, dia maha penyayang, pengasih, lagi maha penyayang. Dia tolak, tak boleh ni, sebab penyayang ni, Allah penyayang, kita penyayang, mana boleh sama. Jadi tolak nama Allah. Ekstrim. Kerana jika berarti engkau menyamakannya berarti engkau menyamakannya dengan makhluk-makhluk yang diberi nama. Dan jika engkau menetapkan sifat-sifat bagi Allah, berarti engkau menyamakannya dengan makhluk-makhluk yang diberi sifat. Jadi kami tidak menetapkan nama dan tidak pula sifat. Nama-nama yang Allah nisbatkan kepada dirinya hanya sekadar majaz. Yang ni saya sebut tadi, majaz. Majaz tu apa? Kiasan. Hanya nak berkias je Allah Ta'ala, kan. Dia nak bagi kita faham, dia kias je. Jadi dia faham macam tu. Itu kiasan. Kita beriman hakiki, itulah sifat Allah. Tuan-tuan dengar ayat ni. Dengar ayat ni.
huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaimin. Dialah Allah, yang tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Al-Malik, raja. Sifat Allah raja. Al-Quddus, yang suci. As-Salam, yang sejahtera. Kan? Itu kiasan ke tuan-tuan? Itu kiasan ke? Tuan-tuan dengar tu kiasan ke? Kan? Dialah Allah. Allah beritahu dalam Al-Quran, huwallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kiasan ke? Kan? Jadi dia orang anggap itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran itu, ini kiasan je. Kan? Itu bukan ayat kiasan. Orang yang mengaji bahasa ni, dia kan, ini bukan ayat kiasan. Kan? Ini ayat penyataan. Ini statement. Kan? Kenapa dia anggap kiasan? Sebab dia anggap sifat-sifat ini sama dengan makhluk. Jadi dia tolak, tak boleh ni sama dengan makhluk. Tuhan ni dia tak boleh ada sifat spesifik. Jadi golongan ini dinamakan golongan ta'til. Ahlu ta'til ini ramai. Ahli yang tak pakai firman Allah ni, tak pakai, ramai. Antaranya dipelopori oleh Jahmiyah. Yang kedua, Mu'tazilah. Mu'tazilah pula mengingkari sifat-sifat Allah dan menetapkan nama-nama Allah. Mu'tazilah dia tolak sifat no, tak boleh. Nama okey. Nama-nama Allah okey, aku terima. Sami', Maha mendengar, okey, aku terima. Tapi mendengar Allah dia tolak. Allah tak boleh dengar. Okey, jadi macam tu pula. Yang ni Mu'tazilah. Dan juga golongan yang ketiga, Asy'ariyah ataupun Asy'ariyah lah, dia berada di Malaysia ni. Mereka menetapkan nama-nama Allah. Okey, dia orang terima nama-nama Allah. Nama Allah ni okey, 99 nama dia terima. Tapi sifat Allah mereka hanya letak 7 sahaja. Asy'ariyah di Malaysia hanya letakkan sifat Allah itu ada 7 sahaja. Dia hadkan 7 sahaja. Sifat ini sifat wajib bagi Allah. Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan belajar sifat 20 lah kan? Dia belajar sifat 20. Apa dia? 7 dia. Wujud ni dia start dengan wujud. Wujud tu, tapi yang sifat Allah adalah yang wajib tu adalah ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qudrah, qadir, murida, iradah. 7. Ini 7 yang diletakkan oleh Asy'ariyah. 7 sifat ni sahaja. Sebab yang ni adalah asas dia. Jadi benda-benda lain ni dia tak terima, sebab dia macam sama dengan makhluk. Baik. Yang ni golongan yang terlampau ekstrim. Ada 3 golongan ni lah saya sebut. Semua kelompok di atas termasuk ke dalam kelompok ahli ta'til, mu'attilah. Yang ni dia tak pakai. Allah Ta'ala sebut ni, yang ni tak boleh kot. Dia tolak. Dia bukan, dia tak nak pakai lah. Dia tak nak pakai. Yang ni mu'attilah. Hanya saja dari mereka ada yang merupakan mu'attilah total. Maknanya dia tak pakai semua. Seperti Jahmiyah, dia tak pakai semua. Ada juga yang kelompok yang dipanggil mu'attilah nisbiyah. Mu'attilah yang tolak sebahagian, macam Mu'tazilah dengan Asy'ariyah tadi. Dia yang ni tak pakai, yang ni boleh pakai. Sebab kaedah dia tak kena. Dia hanya terima yang ni saja. Ini mu'attilah nisbi. Seperti mana Mu'tazilah dan juga Asy'ariyah. Adapun ahli tamsil, okey, yang tu ekstrim yang pertama, tak pakai apa yang Allah Ta'ala sebut. Sebab dia kata kalau pakai sama macam makhluk. Adapun ahli tamsil musyabbihah, yang ni pula melampau-lampau sangat. Yang saya sebut tadi, yang melampau-lampau sangat, iaitu maka mereka menetapkan pula, okey, menetapkan betul sama macam kita tetapkan Allah Ta'ala sifatnya begitu-begitu, tetapi mereka ini dalam menetapkan itu, kata mereka wajib menetapkan sifat-sifat bagi Allah kerana Allah menetapkan untuk dirinya. Hanya saja mereka berkata sifat-sifat Allah sama dengan sifat-sifat makhluk. Yang ni juga melampau di dalam menyifatkan Allah. Bila kita berkata macam mana, panjat macam mana, kan? Antara fitnah yang terkena kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni tuan-tuan, ada orang kata dia naik pada mimbar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni seorang tokoh tuan-tuan. Syekhul Islam yang kitab yang kita baca ni, matan yang saya baca tu, Fahum Wastun, Baina, dia ni adalah seorang tokoh yang hebat lah tuan-tuan. Dia
semua bidang ilmu ni dia ada pandangan dia. Dan satu-satu tu bukan sikit-sikit. Dia tulis kitab tu orang baca pun dahsyat lah. Ini bukan orang biasa-biasa. Dia ni macam genius, super genius. Dia ni macam Albert Einstein lah. Kalau orang putih tu dia kenal siapa genius? Albert Einstein. Dia akan sebut Einstein ni genius lah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah ni genius level-level tu lah. Dalam dunia ni mungkin dalam Allah Ta'ala cipta 100 tahun tu adalah 2 orang macam tu kan. Setiap 100 tahun tu ada seorang macam tu. Dan dia ni adalah orang yang genius. Dia pernah terkena fitnah. Ada orang cakap dia ini berkhutbah di sebuah masjid di Dimashq. Dia naik ke mimbar, lalu dia kata, orang kata, Syekhul Islam kata, Allah Ta'ala turun ke langit dunia macam mana aku turun mimbar ni kan? Dia kata, orang kata Syekhul Islam kata macam ni, sedangkan ini adalah satu kenyataan fitnah. Ini fitnah. Ibn Syekhul Islam tak pernah cakap. Dia kata Syekhul Islam berkata pada 28 Ramadan tahun 600 berapa tau? Tahun 726 kot. Bila orang cek balik tarikh tu, Syekhul Islam sedang berada dalam penjara sebenarnya. Dia dipenjarakan sebelum dia meninggal. Jadi dia terkena fitnah ni. Sebab tu orang tuduh Syekhul Islam sebagai ahli tamsil, iaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Sebab dia kata aku turun daripada mimbar ni macam tu lah Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Orang kata dia cakap dia tak kata. Orang kata dia kata. Lepas tu orang yang kata tu pula letak tarikh pada bulan Ramadan tahun 726. Dia meninggal 728. Jadi 2 tahun tu dia dah dalam penjara. Jadi tuduhan-tuduhan ini nak dilabelkan Syekhul Islam ini musyabbih, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi ini adalah satu tuduhan ataupun fitnah yang buruk terhadap Syekhul Islam. Sedangkan dia tak mungkin Syekhul Islam kata benda tu. Tak mungkin. Syekhul Islam bukan orang dia untuk cakap macam tu. Jadi ini saya nak cerita tadi adalah ada golongan yang macam tu, yang menyamakan Allah. Macam mana Allah turun macam aku turun, macam mana Allah Ta'ala duduk di atas arasy, istawa ala al-arsh. Istawa tu duduk tetap, duduk sedap, maksudnya istawa tu. Macam mana duduk macam ni lah, macam aku duduk ni. Yang tu musyabbih, yang ni tak boleh lah. Yang ni melampau, menyamakan Allah dengan diri kau. No, Allah Ta'ala tak sama dengan apa pun. Okey. Jadi dua kelompok ini, satu tak pakai langsung dalil Allah Ta'ala, dan satu terima melampau-lampau sampai menyamakan dengan diri dia. Mereka ini berlebih-lebihan dalam menetapkan, sementara ahli ta'til berlebih-lebih dalam menyucikan. Dia terima lebih-lebih, yang tadi melampau-lampau, tak nak, sampai tak nak terima pula. Mereka berkata, kamu harus menetapkan wajah bagi Allah, dan wajah ini seperti wajah paling tampan dari kalangan Bani Adam. Kata mereka, kerana Allah berfirman kepada kita dengan apa yang kita fahami dan kita mengerti. Jadi dia antara yang hujah golongan tashbih ni tadi, dia kata Allah Ta'ala tak akan cakap benda yang kau tak faham. Allah tak akan cakap benda yang kau tak faham. Jadi kalau Allah cakap wajah Allah, maksudnya wajah, apakah wajah yang paling cantik manusia pernah tengok? Wajah manusia lain lah, betul tak? Wajah manusia lain lah. Sebab laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah Ta'ala, kami cipta manusia ni sebaik-baik kejadian. Jadi muka yang paling handsome sekali yang manusia pernah tengok adalah muka manusia lain. Jadi dia anggap muka Allah Ta'ala itu macam itulah nanti. Jadi yang ni melampau sangat. Wajah Allah tak sama dengan wajah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal wajah Allah. Macam ayat ni, kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang berada di atasnya fan, hancur, binasa. Yang kekal adalah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Bagaimana wajah Tuhan? Wallahu a'lam. Jadi apa kaedah kita sebagai ahli sunnah untuk terima ayat wajah ini? Kalau golongan ta'til tadi yang ekstrim, yang tak nak, dia tolak tu Allah Ta'ala tak ada wajah, terus settle. Golongan yang melampau pula wajah, wajah macam wajah manusia lah.
Takkan Allah Ta'ala cakap benda yang kita tak faham. Jadi dia kata wajah manusia. Kita macam tu. Kita terima wajah Allah, tetapi macam mana wajah tu kita tak tahu. Itu adalah bagaimana kita berinteraksi dengan dalil. Jadi yang kita fahami tak mahu tuan-tuan, dia jadi gatal tegak ini. Bismillah. Jadi yang kita fahami dari wajah adalah yang kita saksikan, dan manusia adalah yang terbaik yang kita saksikan. Ini adalah kata-kata golongan tashbih tadi, musyabbih. Allah itu menurut mereka berwajah seperti wajah pemuda paling tampan dari kalangan manusia. Kata mereka, inilah yang masuk di akal. Jadi no lah. Jadi ini adalah golongan yang ekstrim yang kedua. Baik, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka berkata, kami mengambil kebenaran dari kedua kelompok tersebut. Apa kebaikan daripada kedua kelompok tersebut? Satu, dia nak bersihkan Allah, dia nak sucikan Allah. Satu lagi, terima apa yang Allah Ta'ala cakap. Jadi kita terima kedua-dua kebaikan. Yang pertama, memang kita semua nak menyucikan Allah, betul? Jadi kita terima kebaikan tu, tetapi janganlah melampau sampai tolak ayat Allah. Okey. Dalam hal menyucikan Allah, kami mengambil kebenaran, maka kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Dan dalam hal menetapkan, kami mengambil kebenaran, maka kami tidak mengingkari sifat-sifat Allah. Akan tetapi menetapkan tanpa menyerupakan, tetap menyucikan Allah, tapi tidak mengingkari sifat-sifatnya. Kami menetapkan tetapi tanpa menyerupakan. Kami mengambil dalil dari sini dan dari sini. Jadi kita gabungkan ke semua dalil. Macam bagaimana Tuhan nak bagi kita faham tu, yang ni lah dia sebut tu, supaya kita faham wajah Tuhan, kekuasaan Tuhan, tangan Tuhan, kan? Dia nak bagi kita faham. Tapi dalam masa yang sama, janganlah bagi kita tolak. Tak ada, Tuhan tak ada tangan. No lah, kan? Tuhan sebut dia ada tangan, dia ada dia ada tangan. Okey. Kesimpulannya, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan pertengahan dalam masalah sifat-sifat Allah antara dua kelompok yang ekstrim. Kelompok ekstrim dalam meniadakan dan menyucikan, mereka adalah ahli ta'til dari kelompok Jahmiyah dan lain-lain, dengan kelompok ekstrim dalam menetapkan, mereka adalah ahli tamtsil. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami nama dan sifat Allah, dia di antara siapa? Ta'til dengan tamtsil. Ta'til reject, tak pakai, reject apa yang Allah kata. Dan yang tamtsil, yang samakan pula dengan makhluk. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah berkata, jangan berlebih-lebihan dalam menetapkan dan dalam menafikan. Kami menetapkan tanpa tamtsil berdasarkan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal ataupun serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Okey, jadi itu adalah pokok yang pertama, tuan-tuan. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara dua kelompok yang ekstrim, ta'til, tamtsil. Ingat tu. Baik, kita masuk pokok yang kedua, tuan-tuan. Kalau sempat kita cuba habiskan 2 atau 3 pokok pada hari ini. Pokok pertama apa? Kita ini berada di tengah-tengah dalam sifat dan nama Allah. Sifat Allah dan nama Allah kita terima, tetapi kita tak menyamakan. Baik, pokok kedua, perbuatan Allah. Perbuatan Allah ini antaranya adalah takdir. Takdir. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami isu takdir? Ini juga penting. Ini semua takdir Allah. Pakcik, kenapa pakcik tak makan hari ni? Ini semua takdir Allah. Dan kau tak pergi ambil cedok nasi, macam mana you faham takdir tu, kan? Ini takdir. Pakcik lapar ni, takdir Allah. Kenapa pakcik tak bangkit ambil cedok nasi, cedok lauk, makanlah, kan? Jadi ini takdir ada. Okey. Jadi kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, wahum wastun fi babi af'alillahi bainal jabriyah wal qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mereka itu di tengah dalam bab perbuatan-perbuatan Allah
di antara golongan Jabariyah Jabariyah dan juga Qadariyah. Baik. Siapa Qadariyah? Qadariyah dulu ke Jabariyah dulu? Kelompok pertama yang ni Jabariyah. Yang pertama dia start dengan Jabariyah. Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab takdir ni, dia di antara Jabariyah dengan Qadariyah. Okey, Jabariyah ni apa tuan-tuan? Jabar ni dia perkataan jabr. Jabar maksud dia paksa. Jabr. Jabr. Nama Allah juga Jabbar. Jabbar. Tuhan yang boleh paksa kau. Jabbar. Walahu man aslama, walahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Okey. Kelompok pertama beriman kepada takdir Allah. Kelompok pertama ni pula yang kita nak kata ekstrim yang pertama ni, dia orang ni beriman dengan takdir Allah tetapi berlebih-lebihan di dalam menetapkannya, sampai-sampai mereka menafikan kemampuan dan ikhtiar manusia. Okey, yang ni dipanggil Jabariyah. Dia orang, Allah Ta'ala dah takdirkan segala sesuatu. Kenapa SPM 9C kan contohnya, SPM 9E fail semua? Ini semua takdir Allah. Yang ni dia memahami isu takdir, dia tak ada apa-apa kuasa. Ini semua takdir Allah, dia tak boleh nak ubah. Yang ni Jabariyah. Kelompok ini berkata sesungguhnya Allah adalah pelaku dari segala sesuatu, hamba tidak mempunyai kemampuan dan ikhtiar. Seorang hamba berbuat dengan keterpaksaan. Jadi dia beriman kita ni, apa yang kita dah buat ni Allah Ta'ala dah tentukan dah. Sekejap lagi ustaz ni pusing belah kiri ni, Allah Ta'ala dah tentu dah. Dia pusing belah kanan, Allah Ta'ala dah tentukan dah. Kan? Apa sahaja dah tentukan dah. Jadi buatlah apa pun, itulah takdirnya. Tidak boleh langsung untuk berubah. Bahkan sebahagian dari kelompok ini klaim bahawa perbuatan hamba adalah perbuatan Allah. Yang ni juga dia melampau lah. Bila Allah Ta'ala dah tentukan semua, kau tengok dia sampai dia cakap, kau tengok tangan dia, siapa yang angkat tangan dia? Aku ke? Aku tak ada kuasa. Allah yang angkat tangan dia. Ni melampau, nak cerita melampau jadi aku ni adalah jelmaan Allah. Yang ni ada di dalam, dipanggil hululiyah. Dia anggap Tuhan dengan dia bersatu. Sebab dia duk klaim lebih-lebih ni. Dia bergerak ke kiri, dia kata Allah Ta'ala yang gerakkan. Allah Ta'ala, memang Allah Ta'ala berkuasa gerakkan dia tu. Memang Allah Ta'ala gerak, tapi dia macam dia tak boleh buat apa-apa. Jadi dia klaim Allah Ta'ala buat segala sesuatu, sampailah masuk fahaman wahdatul wujud ataupun hululiyah ni. Wahdatul wujud ataupun hululiyah ini dia terkenal, apa nama dia? Allah, nama dia lupa pula. Yang dia mati dibunuh oleh pemerintah kerana dia klaim Tuhan dalam jubah ni. Dia klaim dia kan, dalam jubah ni, dia Arab pakai jubah kan, dalam jubah ni adalah Tuhan kan. Dia klaim nak beritahu dia adalah Tuhan kan. Dia beritahu dia Tuhan kan. Dia dah klaim, dia dah lebih-lebih faham macam ni, yang menggerakkan ni Tuhan, ni semua Tuhan, ni Tuhan lah. Yang ni sampai masuk di dalam golongan hululiyah atau wahdatul wujud ni tadi. Jadi ini adalah pahaman Jabariyah, dan pelopor bagi pahaman ini adalah golongan Jahmiyah juga. Jahmiyah tuan-tuan, Jahmiyah yang tolak sifat Allah. Tadi dia kata Tuhan tak boleh macam ni, tak boleh macam ni. Dalam masa yang sama, dalam pemahaman Jabariyah ni juga, Tuhan ini dia dah tentukan segala sesuatu, kita tak boleh nak buat apa-apa. Okey. Baik, itu ekstrim yang pertama, Jabariyah. Apa ekstrim yang kedua? Qadariyah. Qadariyah, qadar, kuasa, kudrat. Okey, yang Jabar tadi maksud dia terpaksa, tak boleh buat apa dah. Qadariyah ni pula, dia faham Allah Ta'ala ni, dia tak boleh, dia tak tahu apa yang kita akan buat, kita yang buat kan? Dia sampai kata Tuhan ni, apa aku nak buat lepas daripada ni Tuhan tak tahu, sampai aku buat baru Tuhan tahu. Yang ni pula ekstrim kedua pula. Tuhan itu sifatnya ilmunya banyak kan, takkan dia tak tahu kau buat apa kan? Yang ni melampau pula. Jadi aku adalah Tuhan kepada aku sendiri, ni adalah Tuhan juga sebab aku cipta perbuatan aku. Tuhan tak tahu. Qadariyah. Jadi
Kalau aku kahwin dengan orang ni pun, Tuhan pun tak tahu aku kahwin dengan siapa, kan? Tuhan tak tahu sampai aku kahwin dengan orang tu. Sampai keluar kad baru Tuhan tahu, kan? Keluar kad nak kahwin baru Tuhan tahu. Jadi yang ni melampau yang kedua pula. Takdir tu macam Tuhan tak tentukan. Okey. Okey, saya bacalah sikit kan, tertinggal pula poin. Okey, kelompok kedua berpendapat Kelompok kedua berpendapat bahawa hamba berdiri sendiri dalam perbuatannya. Ia tidak berkaitan dengan kehendak dan takdir Allah. Sampai-sampai sebahagian dari mereka bersikap berlebih-lebihan dengan mengatakan bahawa Allah tidak mengetahui perbuatan hamba kecuali jika hamba tersebut telah melakukannya. Adapun sebelumnya Allah tidak mengetahui apa pun. Jadi takdir ini Allah Ta'ala tak tahu. Kita yang buat. Macam kita lah segala-galanya. Kelompok ini adalah Qadariyah yang digelar Majusi umat ini. Kenapa digelar Majusi? Majusi ini dia faham ada dua Tuhan, Majusi, iaitu Tuhan yang cipta kebaikan dan Tuhan yang cipta kejahatan. Dia faham ada dua Tuhan yang cipta kebaikan dan Tuhan yang cipta keburukan. Jadi kenapa nak kita gelar dia Majusi? Kerana dia rasa macam kita ini cipta perbuatan kita sendiri. Macam Majusi rasa Tuhan cipta baik, Tuhan cipta buruk tu. Ada dua Tuhan, cipta baik, cipta buruk. Jadi Qadariyah ini digelar Majusi macam kita ini cipta sesuatu perbuatan. Okey, kelompok pertama berlebih-lebihan dalam menetapkan takdir Allah dan perbuatannya. Mereka berkata Allah memaksa manusia untuk berbuat dan manusia tidak mempunyai pilihan ikhtiar apapun. Kelompok kedua berlebih-lebihan dalam menetapkan kesanggupan manusia. Mereka berkata kudrat Allah, kudrat ilahi dan kehendaknya tidak berkaitan dengan perbuatan manusia. Manusialah pelaku dengan ikhtiar mutlak. Jadi ini adalah dua golongan dalam memahami isu takdir. Satu tak boleh buat apa, satu kita yang tentukan. Tuan-tuan, kesimpulan dia yang tu je. Kita yang sendiri yang buat, Tuhan pun tak tahu. Baik. Jadi ini adalah ekstrim. Kita di mana tuan-tuan? Di tengah-tengah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berkata kami mengambil kebenaran yang dimiliki oleh kedua kelompok ini. Kedua kelompok ini ada kebenaran dia. Kami kata perbuatan hamba terjadi kerana dikehendaki dan diciptakan Allah. Macam mana Jabariyah faham? Allah Ta'ala cipta perbuatan kita. Betul? Tidak mungkin terjadi pada kekuasaan Allah apa yang tidak dia kehendaki. Jadi benda tu tak akan berlaku. Kita ke kiri, kita ke kanan, benda tu tak akan berlaku melainkan Allah punya kudrat. Itu adalah kuasa Allah. Dan bersama itu manusia memiliki ikhtiar. Kita ada pilihan dan kehendak. Kita bukan terpaksa buat semua benda ni. Tak, kita ada pilihan. Dan manusia dapat membedakan antara perbuatan terpaksa dan perbuatan sukarela. Maka perbuatan manusia adalah dengan kehendak dan pilihan mereka. Meskipun demikian ia terjadi kerana diciptakan dan dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pun tak nak baca sampai bawah ni sebab dah faham dah kot tuan-tuan kan. Penat ulang-ulang ni. Apa yang faham kan? Kita di tengah-tengah. Bukan Allah Ta'ala paksa semua benda. Tak kan? Kita ada pilihan. Dalam masa yang sama kita buat tu Allah dah tentukan juga. Dengan ilmu Allah, Allah dah tentukan dah. Kita boleh ubah tak? Kita boleh ubah. Jadi kita boleh ubah. Kata Nabi SAW, kita ubah takdir kita. Katakanlah kita dijodohkan dengan wanita ini contohnya kan? Kita doa kepada Allah kan? Boleh tak ubah? Boleh ubah. Allah Ta'ala yang tentukan segala sesuatu. Dan dalam masa yang sama kita ada kebolehan untuk mengubah. Baik. Pokok ketiga sempat Pokok ketiga ni sempat ke? Oh sempat 5 minit kan? Okay, kita masuklah pokok ketiga. Okay, jadi hari ni belajar apa tadi? Kita di tengah-tengah di mana? Nama dan sifat Allah. Yang kedua, isu takdir. Takdir, macam mana kita faham. Baik, isu yang ketiga, pokok yang ketiga hari ni, kita masuk sikit. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami isu al-wa'id? Apa dia? Al-wa'id, ancaman Allah. Ancaman.
Bagaimana orang ahlu sunnah ini faham ancaman Allah. Wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wal wa'idiyati minal qadariyati wa ghairihim. Dan dalam bab ancaman wa'id, wa'ad janji yang baik, wa'id janji buruk. Bagaimana kita faham dalam bab ancaman Allah adalah kita ini di antara murji'ah, al-wa'idiyah, wal-wa'idiyah dan juga wal-wa'idiyah. Ada dua golongan di antara murji'ah dan juga wa'idiyah dipanggil. Baik, murji'ah ni siapa pula? Murji'ah adalah isim fa'il dari kata kerja arja'a yang berarti mengakhirkan. Okey, murji'ah ni senang cerita, banyaklah asal usul dia. Dia datang daripada perkataan raja. Raja maksud dia harap, mengharap. Allah, kau jangan macam-macam, nanti Allah Ta'ala masukkan. Kau jangan buat benda ni, nanti Allah Ta'ala masukkan kau dalam neraka. Dia kata tak, kan? Allah Ta'ala ni dia boleh masuk, dia akan masukkan kita dalam syurga. Dia harap gitu kan. Allah Ta'ala, kita ni orang Islam, akan masuk dalam syurga. Fahaman ni ada dalam masyarakat orang Islam. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, dia adalah asas kepada doktrin Kristian. Doktrin Kristian tu, kenapa tuan-tuan tahu dalam, maksudnya Kristian, dia orang ni sebenarnya tak boleh macam-macam benda-benda dosa ni, minum arak, sex before marriage, kan? Sebelum kahwin dah buat perhubungan, makan babi, kan? Semua benda ni dia pun tak boleh buat. Tetapi dia ada satu doktrin. Doktrin dalam Kristian yang utamanya, ada beberapa doktrin. Antara doktrin yang utamanya adalah Trinity. Nombor satu, kalau Kristian, kalau orang nombor satu, you kena faham apa? Trinity. Tuhan itu tiga dalam tiga satu. Semua tu satu tapi tiga, kan? Kita pun apa benda ni, kan? Okay, itu you kena faham Trinity dulu. Nombor dua, Incarnation. Incarnation adalah doktrin Jesus jelma dalam Tuhan yang menjelma jadi manusia. Itu Incarnation. Itu dia punya doktrin. Dan doktrin yang ketiga, yang ni lah, okay? Apa dia? Salvation by grace. Kita diselamatkan dengan rahmat Allah. Kita akan diselamatkan dengan by grace. Jadi kalau you terima sahaja Jesus sebagai your savior, kalau you terima Jesus sebagai savior, you akan masuk di dalam syurga tanpa perlu buat apa-apa amalan soleh. Tak payah tolong orang, tak payah apa, you boleh masuk syurga. Itu antara dia punya doktrin dia. Doktrin dia. Nanti saya terangkan balik lah. Jadi ini juga apa yang dipahami oleh orang Islam, iaitu murjiah ni. Kita akan masuk dengan rahmat Allah, tak payahlah buat apa pun, kan? Mana ada orang masuk dengan amalan? Nabi kata tak ada siapa masuk dengan amalan dia, semua masuk dengan rahmat Allah. Jadi datang doktrin ni, tak payahlah buat apa pun, tak payahlah buat apa pun, salat pun tak apa, kan? Tak salat pun tak apa, minum arak pun tak apa, kita akan masuk syurga dengan rahmat Allah. Ini mur apa tuan-tuan? Murji'ah. Murji'ah. Saya berhenti kat situ dulu lah tuan-tuan, rasa macam dah terlebih, kan? Okay, nanti kita ulang balik bagaimana memahami al-wa'id ni tadi. Nas'alullah ta'ala yanfa'na bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana washfi mardana wa'afi mubtalana waj'al akhiratana khairan min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.